Kalau sebelum ni kita kenal dengan tripod, so untuk korang kenalkan ini adalah quadripod. Sebab apa quadripod? Sebab kaki dia ada 4. So nak buka kaki dia kita kena tekan saja button kat bawah ni dan kita boleh nampak ada 4 kaki kat sini. Dengan adanya 4 kaki ni akan membuatkan quadripod ni lebih berdiri kukuh dekat atas lantai ataupun atas permukaan yang rata. Grip holder dia pula ada 2 cold shoe atas bawah. So kalau kita buka, kita boleh mountkan apa-apa aksesori yang menggunakan cold shoe macam lampu ke ataupun mikrofon. Jadi bila kita dah letak macam ni, kita boleh jadikan sebagai pemegang untuk kita record video sama ada melintang macam ni ataupun menegak begini. Nak jadikan dia selfie stick boleh sahaja, tinggikan dahulu, pusingkan ke bawah. Kunci ni kita buka dahulu supaya dia boleh buka begini. Kemudian kuncikan semula bagi dia ketat dan kita tarik batang panjang dia jadi selfie stick. Kalau nak buat vlog masa tengah travel, memang seronok pakai selfie stick yang pendek macam ni. Dekat bahagian sini ada satu remote shutter, yang mana remote shutter ni kita boleh connectkan dengan bluetooth, boleh letak kat sini, boleh bawa keluar macam ni ataupun boleh letak dekat bahagian kaki dia begini. Memang sangat nice. Dah habis bateri, kita boleh charge menggunakan type C sahaja. Untuk nak jadikan sebagai stand holder, boleh saja buka kaki dia, letak dekat atas meja, jadi stand holder. Nak tinggi begini boleh, nak pendekkan pun boleh juga. Ataupun cara lain kita boleh pusingkan begini dan jadikan sebagai stand holder dengan darjah kecerunan begini. So sesuai untuk tengok live ataupun buat kerja. Kat mana dapatkan quadripod ni? Ada dalam link kat bawah, tekan sahaja. Memang sangat membaloi, lagi-lagi musim perayaan ni kan. Nak tengok gambar ramai-ramai, pakai sahaja quadripod yang cantik comel ni.